Aiman, tengok ni. Buka besar. Nah, aku punya lagi besar. Aku punya siput lebih besar. Wih, hebat tu. Tapi kau macam doktor. Man! Weh Aiman, adik kau datang. Adik buat apa kat sini? Adik tengah cari abang. Kenapa adik cari abang? Tada! Hadiah ni untuk abang. Hadiah apa ni? Alah, exam hari tu kan abang dapat semua A. Oh. Wah, headphone. Terima kasih adik. Abang, ajarlah adik macam mana nak guna benda ni. Okey. Adik dengar tak? Dengar? Adik happy tak boleh dengar lagu? Ni. Abang kuat dapat. Balik. Aiman. Kau ni asyik dengan earphone kau tu je. Jomlah belajar dengan kami. Abang! Jomlah main! Wah, jomlah main! Tak nak! Kau jangan berani sentuh handphone aku! Apa ni, abang? Aiman! Adik kau! Adik! Amor! Adik, abang minta maaf. Abang menyesal, Dik. Dik, bangun, Dik. Abang minta maaf. Adik! Maafkan abang, adik. Abang yang salah. Kalaulah abang lebih peduli, benda ni takkan jadi. Masih belum terlambat, abang. Adik! Maafkan abang, adik. Abang lalai jaga adik. Tak apalah, abang. Dia dah terjadi. Yang penting, abang dah sedar. Ni, dia jadi macam dulu. Ya, Dek. Kini aku lebih mengerti. Benda paling bernilai bukan bunyi dalam telinga, tapi suara yang sentiasa ada dalam kita. Hargailah detik indah bersama demi hari esok yang lebih bermakna.